bayangkan kita ada berguni-guni duit. Tapi satu hari duit itu tiba-tiba langsung tak laku. Bukan cerita dongeng, ini pernah berlaku kepada seorang lelaki. Ketika zaman penjajahan Jepun, beliau pernah menerima sekeping emas daripada ibunya sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Dengan emas tadi tu, beliau mula berniaga dan perniagaannya berkembang. Tapi selepas Jepun menyerah kalah, beliau memiliki berguni-guni duit yang dikeluarkan oleh Jepun. Masalahnya, duit tu tiba-tiba dah tak bernilai. Dia jatuh miskin sekali lagi, 2 kali mengalami kejatuhan ekonomi dan pemerintahan. Tetapi ada satu perkara yang menarik perhatian Hana. Emas yang digunakan sebagai modal pada awalnya tetap mempunyai nilai. Daripada kisah ni, Hana belajar satu perkara yang sangat penting. Kita selalu sibuk fikir berapa banyak duit yang kita ada. Tapi mungkin soalan yang lebih penting ialah, dalam bentuk apa kekayaan aku disimpan? Sebab duit kertas boleh berubah nilainya mengikut keadaan ekonomi dan zaman. Sebab tu Hana bukan kata kita kena tukarkan semua duit kepada emas, tetapi mungkin kita boleh pertimbangkan untuk pelbagaikan simpanan dan jadikan emas sebagai salah satu aset untuk menyimpan nilai dalam jangka panjang. Tak perlu tunggu kaya, tak perlu terus beli banyak. Mula dengan apa yang mampu dan bina sedikit demi sedikit. Sebab matlamatnya bukan nak mengejar harga emas. Matlamatnya ialah membina kekayaan yang lebih kukuh untuk masa depan. Kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak mula simpan emas dengan bajet kecil secara konsisten, mengikut kemampuan tuan-puan sendiri, boleh rujuk pin video dekat profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.